COVID-19 adalah selamat dan tidak mengandung dengan dinilai berdasarkan rupa. Sekarang keluarga kami, atuk nenek saudara kami tak ada yang terkena lagi. Korang bukalah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam dunia yang serba canggih ini, media sosial bukanlah tempat hiburan semata. Malah, ia telah menjadi tempat untuk orang ramai mencari maklumat, berkongsi pendapat dan berinteraksi. Tapi, dalam kepatasan kita menggunakan media sosial, kita lupa dan kadang-kadang maklumat yang disampaikan kepada kita tidaklah terlalu tepat dan malah dipenuhi dengan falasi logik. Apakah itu falasi? Falasi ialah kesilapan dalam cara kita berhujah. Ia kadang-kadang boleh menyesatkan dan boleh mengelirukan. Falasi pula terbahagi kepada dua, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal selalunya ia lebih senang untuk dikenali, manakala falasi tidak formal pula ia selalunya lebih licik sebab ia dibalut dengan emosi, populariti dan andaian-andaian palsu. Dalam kajian kes ini, kami telah menganalisis dua video. Yang pertama, video daripada saluran DMA Islam. Yang kedua, video berkaitan COVID-19. Kedua-dua video ini mempunyai falasi logik yang sangat ketara. Tujuan kami membuat kajian kes ini yang pertama, untuk menganalisis jenis-jenis falasi logik yang terkandung di dalam kedua-dua video pilihan kami. Yang kedua, menganalisis kesan falasi logik terhadap pemikiran, sikap dan persepsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesedaran terhadap pemikiran kritis dan literasi media dalam kalangan pengguna media sosial. Pada era pandemik COVID-19 dahulu, ada satu video di TikTok yang tular berkaitan vaksin. Berdasarkan video tersebut, caption yang berbunyi, vaksin ada microchip, dan video tu menerbitkan satu tanggapan yang sangat mengelirukan. Ada juga yang percaya bahawa microchip dalam vaksin kononnya digunakan macam CCTV untuk mengesan, mengawal manusia dan bahkan mengambil data daripada kita. Ini sangat membimbangkan sebab ramai terpengaruh. Lebih mengejutkan, dalam video itu juga ada satu gambar yang mengatakan, saya tak percaya COVID-19 itu wujud sebab keluarga saya tak pernah kena pun. Masalah dengan video macam ni, dia boleh buat orang takut nak ambil vaksin, tak percaya pada sains dan lebih bahaya lagi, terdedah kepada penyakit sebenar yang dah terbukti merakut nyawa jutaan orang. Dari video ini, kami dapat kesan dua jenis falasi logik yang jelas. Mari dengarkan falasi tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat, kekeliruan mudah timbul apabila sesuatu disalah tafsir. Salah satu bentuk kekeliruan itu dikenali sebagai falasi kejahilan. Apa itu falasi kejahilan? Falasi kejahilan atau argumentum ad ignorantium iaitu kepercayaan bahawa sesuatu itu benar hanya kerana ada bukti yang menolaknya. Setengah individu percaya bahawa vaksin COVID-19 mengandungi microchip. Mereka tidak pernah melihat bukti kukuh mengenainya. Namun, kerana tiada sesiapa yang menunjukkan bukti untuk menafikannya, mereka menganggap dakwaan itu adalah benar. Inilah falasi kejahilan. Ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan. Dalam dunia yang dipenuhi teori konspirasi, ramai terperangkap dalam logik yang songsang ini. Saintis dan pakar kesihatan seperti Dr. Rohaizat telah menegaskan bahawa vaksin adalah selamat dan tidak mengandungi unsur seperti microchip. Vaksin juga telah melalui ujian klinikal yang ketat. Namun, falasi kejahilan terus mendorong sesetengah individu menolak sains dan mempercayai sesuatu tanpa asas yang sah. Apabila kejahilan dijadikan hujah, maka kebenaran akan terpinggir. Falasi kejahilan bukan sekadar kekeliruan, tetapi ia boleh mencetuskan kepercayaan palsu yang membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya adalah falasi post hoc ego propter hoc yang bermaksud lepas sesuatu berlaku, maka ia dianggap sebagai sebab kepada perkara yang berlaku selepas itu. Dalam bahasa mudah, orang anggap kalau sesuatu jadi selepas satu kejadian, maka kejadian itulah puncanya. Dalam kes ini dia cakap
COVID tak wujud kerana keluarganya tidak pernah dijangkiti. Tambah lagi, dia hanya guna pengalaman peribadi untuk buat kesimpulan umum. Hanya sebab dia tak dijangkiti, tak bermaksud penyakit itu tak wujud. Sedangkan memang dah terbukti daripada berita-berita dan pelbagai sumber kewujudan COVID ini sehingga ramai nyawa yang telah terkorban. Kerajaan juga telah mengisytiharkan darurat dengan pelaksanaan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Pemikiran ini sangat bahaya. Bila ramai orang fikir begini, mereka tak ikut SOP, tak pakai pelitup muka, tak ambil vaksin. Akibatnya, penyakit jadi susah dikawal. Hospital penuh dan nyawa ramai orang terancam. Semua ni berpunca dari satu kesilapan logik yang nampak kecil, tapi kesannya besar. Jadi, sebelum buat kesimpulan, fikir dulu logiknya. Jangan biar pengalaman sendiri buat kita nafikan realiti. Falasi macam ni bukan sekadar salah, ia boleh membahayakan satu masyarakat. Baik, video yang sedang tular baru-baru ini di bawah pemilik TikTok yang bernama DMH Islam telah pun memaparkan pandangan seorang individu yang mendakwa bahawa wanita perlu menjadi cantik, berkulit cerah, bertubuh langsing serta berpenampilan moden bagi menarik perhatian lelaki yang berharta ataupun kaya. Kenyataan ini sebenarnya mencetuskan pelbagai reaksi khususnya dalam kalangan masyarakat yang mempersoalkan kesahihan dan nilai pandangan tersebut. Dari sudut falsafah itu sendiri sebenarnya, kenyataan sebegini mencerminkan pandangan yang terlalu materialistik dan dangkal terhadap peranan wanita dalam masyarakat. Korang nak tahu tak? Dalam masyarakat zaman sekarang ni, ramai percaya bahawa kecantikan adalah satu jalan pintas untuk kejayaan wanita. Ambil macam logik kan? Tapi sebenarnya kajian akademik tak setuju. Menurut kajian Kawan Rizki mengatakan bahawa lelaki pada awalnya hanya cenderung menilai dari segi rupa paras. Hampir sebaliknya mereka lebih memilih keselesian, kebijaksanaan dan nilai hidup dalam memilih pasangan. Jadi maksudnya dekat sini, rupa bukan satu faktor utama dalam kejayaan seseorang. Lagi satu, menurut kajian PAK mendapati bahawa lelaki lebih cenderung memilih wanita yang ada akal dan mempunyai personality yang menarik. Bukan semata-mata hanya kerana kecantikan fizikal je. Dan kalau kita cakap pasal hubungan yang nak tahan lama, ada disebutkan dalam kajian batubara, iaitu kunci utama dalam hubungan adalah komunikasi dan kepercayaan, bukan sekadar rupa paras. Kecintaan mungkin tak ada kaitan awal, tapi kalau hubungan tu tak ada kepercayaan, tak ada komunikasi, ia still tak akan bertahan lama juga kan? So, bila kita percaya bahawa kejayaan wanita hanya bergantung kepada kecantikan semata-mata, itu satu pemikiran yang salah dan boleh merendahkan martabat wanita. Jadi, kesimpulan yang dekat sini, kalau kita percaya bahawa kecantikan itu mampu membuat hidup kita senang, itu adalah satu falasi yang popular yang telah membudayakan masyarakat. Kejayaan datang daripada usaha, pendidikan dan kemampuan diri, bukan daripada rupa paras. Video kedua yang diambil daripada seorang influencer terkenal iaitu DMH Islam, di mana di dalam video tersebut beliau menyatakan bahawa perempuan yang cantik mempunyai banyak kelebihan dan mampu untuk menarik perhatian lelaki kaya dan kacak, serta perempuan yang tidak cantik pula tidak mempunyai banyak kelebihan dan tidak mampu untuk menarik perhatian lelaki kaya dan kacak. Di sini berlakunya falasi hitam putih. Antaranya, falasi yang dapat kita huraikan adalah kesalahan dalam premis hitam putih. Dalam pernyataan berikut menyatakan bahawa perempuan yang betul-betul cantik mampu untuk menarik perhatian lelaki kaya, manakala perempuan yang tidak cantik tidak mampu untuk berbuat demikian. Kerana di dalam falasi ini adalah bertentangan dalam realiti sebenar. Ia mengabarkan pelbagai faktor lain yang menentukan kejayaan seseorang.
Pada hari ini, realiti sosial dan ekonomi jauh lebih kompleks daripada sekadar bergantung kepada rupa paras sahaja. Terusnya, falasi yang kedua iaitu kejayaan tidak bergantung kepada daya tarikan fizikal semata-mata. Buktinya menunjukkan bahawa kejayaan seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan, lebih banyak bergantung kepada pendidikan dan kemahiran. Iaitu daripada kajian World Economic Forum menyatakan bahawa pencapaian akademik dan kemahiran profesional adalah faktor utama dalam mobiliti sosial dan kejayaan ekonomi. Yang kedua, rangkaian sosial dan peluang pekerjaan sering ditentukan oleh hubungan sosial yang dibina melalui usaha peribadi, bukan semata-mata berdasarkan rupa paras. Yang ketiga, kerja keras dan ketekunan, iaitu ramai individu yang berjaya datang daripada latar belakang yang biasa, akan tetapi dapat mencapai kejayaan melalui usaha gigih mereka sendiri. Secara keseluruhan, kita dapat melihat bagaimana pelbagai jenis kesilapan atau falasi logik sering berlaku dalam media sosial. Ini berlaku sama ada disebabkan bukti yang tidak kukuh, kaitan sebab akibat yang lemah, pengaruh majoriti dan pandangan yang terlalu hitam putih. Falasi ini bukan sahaja melemahkan, tetapi ia telah menyebarkan maklumat yang mengelirukan masyarakat. Dalam perbincangan ini, pengajaran penting yang dapat kita ambil ialah kita perlu berfikir secara kritikal dan tidak mudah terpedaya dengan hujah yang nampak meyakinkan, tetapi sebenarnya lemah dari segi logik. Sebelum percaya atau berkongsi sesuatu, semak dahulu fakta atau cara hujah yang disampaikan. Dengan kefahaman ini, kita boleh menjadi pengguna media sosial yang bijak, bertanggungjawab dan menyumbang kepada masyarakat yang lebih rasional dan terbuka.